was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum korang. So hari ni anda bersama saya Wana Habibti selaku host bagi RNE TV. So korang hari ni sekarang ni lah kan, kita orang baru je turun daripada puncak Gunung Jerai ni. So korang teka kita orang nak pergi mana pula lepas ni. So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune sampai video ni habis, okay? Sekarang guys, kita baru turun daripada Gunung Jerai dan kita akan pergi cek makan dulu, okay? So kita orang pergi lah makan dekat top di gurun. Tapi kan time ni korang, dia dah tengah lunch. After lunch dia memang lauk dia banyak dah habis. So kita orang makan apa yang ada je lah macam yang korang boleh nampak dekat dalam video ni. Tapi kedai ni memang famous tau korang dekat Kedah. Dan kalau korang turun daripada Gunung Jerai tu boleh singgah. So sampailah kita orang dekat homestay yang kita orang sewa untuk satu malam ni, di mana di Ayana Homestay yang terletak di Alustar Kedah. Ayana Homestay ni sebenarnya dia hanya ada 4 unit sahaja, which is dia ada 2 unit cabin dan juga 2 unit rumah. So korang boleh datang sini, sewa dekat sini sambil korang boleh mandi pun dan juga boleh enjoy view sawah padi. Sebab apa? Sebab dia terletak betul-betul tepi sawah padi. Okey korang, so untuk pool ni dia ada 2 jenis tau. Yang belah kiri tu pool untuk kanak-kanak, which is kedalaman dia 2 kaki, dan juga yang belah kanan tu pool untuk dewasa, kedalaman dia 4.5 kaki. So korang kalau bawa budak-budak tu hati-hati lah ya. Dia macam dukung. Tapi korang memang homestay memang best gila korang. Sebab apa tau, memang dia sangat private kawasan dia. Dan juga kalau korang nak buat macam family gathering ke, kat sini pun boleh buat. Dia ada provide juga untuk korang nak buat bakar-bakar. And kawasan dia pun luas lah korang, dan banyak kita boleh park kat dalam ni. Dan juga harga sewaan dia pun murah je korang satu malam. Bukan tu je, dekat homestay ni juga korang boleh enjoy view sawah padi tau. Dan juga view matahari terbenam. So after kita orang dah check out dari homestay yang kita orang duduk tu, kita orang pun sebelum nak balik Melaka, singgahlah dekat Pekan Rabu ni, dekat Alustar Kedah. So apa je yang ada dekat Pekan Rabu ni? Dia actually dekat Pekan Rabu ni dia ada jual barangan craft tangan, dan juga dia ada jual baju-baju macam baju opa ke. Dan kalau korang cari macam makanan tradisional pun ada juga dekat sini. Dia basically Pekan Rabu ni dia macam dataran pahlawan dekat Melaka tu, ataupun dekat Pasar Payang Terengganu tu. Dekat Pekan Rabu ni, kalau korang macam cari makanan tradisional ke, korang boleh pergi dekat level 3 dia. Sebab dekat level 1 dan level 2 tu adalah craft tangan dan juga macam baju-baju ke. Dan kat level 3 ni banyaklah kuih-kuih yang korang boleh cari dekat sini. Diorang ada juga jual sate, kopi-kopi ke, ataupun manisan-manisan keropok-keropok, semua ada dekat sini tau. Sini tak macam syurga makanan tak korang. Kalau datang Kedah ni, tak sah kalau kita tak beli ikan perkasam. So kita orang pun belilah ikan perkasam dulu dekat sini. Kita orang borong dulu. Kalau korang cari ikan perkasam dekat sini, korang kena pergi dekat level yang atas sekali. Sebab ikan perkasam ni dia asingkan lah dengan makanan tradisional tu. So korang boleh pergi dekat level 5 dah. Okay korang, sekarang kita berada di Pekan Rabu Kedah. Dekat Alustar Kedah lah. So dekat Rabu ni kalau korang cari macam cik kasam ke, korang boleh datang kat Pekan Rabu. Baju-baju putih-putih semua ada. Nak belacan lah dekat sini. Air Thai green tea ada. Dan ada Maggi Thailand juga kat sini. Ini ikan perkasam lah, macam-macam jenis ikan ada. Ada ikan dalam, ikan kembung, ikan belanak.
sepat tapi semua ada kat sini. Nak cari paste tom yum pun ada juga kat situ. Kopi gantang pun. Gantang. Kopi gantang pun ada kat sini juga tau. Korang boleh dapatkan dekat First Hand Rabu ya. Kalau cari ni itu kacang panen. Kat sini pun ada juga. Kat sini kan ada kurkure je. Baju pun ada. Tapi kalau baju, korang boleh pergi dekat ground floor, dekat belah bawah. So sebelum kita balik Melaka, kita borong apa yang patut untuk kita bagi oleh-oleh dekat kawan-kawan, dekat saudara mara. Bahu dekat sini korang memang sumpah fresh from oven dan juga sangat lembut dan gebu dah korang. Memang sedap kita korang kena try kalau korang datang dekat Rabu ni. Jadi sekarang kita orang on the way nak pulang ke Melaka. So daripada Gunung Jerai kita orang turun pergi ke Alor Setak Kedah. So now kita nak balik ke Melaka. So terima kasih korang kerana menonton video-video hanya di RNE TV. Jangan lupa like, subscribe, comment and share video-video hanya di RNE TV. Dan korang boleh komen lepas ni kita nak buat video konten ke mana benar. Okay, so stay tuned. Bye.